Seringkali bila kita berbincang tentang perjalanan istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit, kita akan sebut perjalanan Isra dan Mi'raj. Cerita tu ada dipaparkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Isra. Okey, persoalannya, kalau perjalanan Nabi pergi ke Masjidil Aqsa didedahkan dalam suratul Isra, bagaimana pula dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit? Tidakkah ia didedahkan dalam mana-mana surah dalam Al-Quranul Karim? Ada dua surah secara tidak langsung berbicara tentang Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah yang pertama adalah Suratul Najm. Yang mana kalau kita lihat dalam Suratul Najm, pada muka surat yang pertama menceritakan bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril alaihissalam, pergi sampai ke Sidratul Muntaha, dan adalah beberapa cerita menarik dipaparkan dalam surah tersebut. Jadi peristiwa Mi'raj sebenarnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Suratul Najm. Namun satu lagi benda yang menarik adalah bagaimana ada satu lagi surah yang memaparkan Mi'raj dalam bentuk yang maknawi. Maknawi itu artinya daripada sudut perasaan, daripada sudut hati, daripada sudut kejiwaannya. Ada satu lagi surah yang berbicara tentang Mi'raj. Bukankah kita tahu apabila Nabi naik ke langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan perintah untuk salat 5 waktu sehari semalam. Bermula dengan salat zuhur sampailah ke salat subuh. Dan orang menyatakan salat ini bagaikan kita Mi'raj ke langit, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saya nak sebutkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Al-Quran ada satu surah namanya Suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij adalah surah tentang Mi'raj. Dan dalam surah ini, menariknya ada dua ayat memberikan penekanan tentang salat. Yang mana dalam ayat yang ke-23, allazina hum ala salatihim daimun, orang yang sentiasa mengerjakan salat, itu ayat 23. Dan dalam ayat yang ke-34, wallazina hum ala salatihim yuhafizun, orang yang mana sentiasa memelihara salat. Satu, orang yang sentiasa salat. Yang kedua, orang yang sentiasa memelihara salat. Dua kali ayat tentang memelihara salat diberikan penekanan dalam Suratul Ma'arij, surah Mi'raj. Jadi rupa-rupanya ada cerita Mi'rajun Nabi yang telah didedahkan dalam dua surah, Suratul Najm dan juga surah Al-Ma'arij. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam kajian Al-Quran, nama-nama surah ini ada mengandungi makna yang begitu mendalam. Mustahil kalaulah Al-Quran sebagai kitab yang paling agung, kitabul mu'jizat yang tidak boleh dipertikaikan, tiba-tiba datang tanpa nama-nama surah yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak cantiklah kalau Quran tu turun tanpa nama surah. Ia bagaikan sebuah kitab yang biasa. Sebagai kitab yang mu'jizat, sebagai kitab yang luar biasa, Quran ini turun dengan nama-namanya. Sebagaimana tadi, kenapa perjalanan Nabi naik ke langit, surah itu dinamakan Suratul Najm. Ketika Nabi bertemu dengan Jibril, surah itu dinamakan An-Najm. Dan kenapa pula surah yang satu lagi dinamakan sebagai Suratul Ma'arij? Dan kenapa pula surah yang awal juzuk 15, perjalanan Nabi pergi ke Baitul Maqdis, dinamakan Suratul Isra, sedangkan hanya ada satu je ayat berbicara tentang Isra Nabi pergi ke Baitul Maqdis, iaitu ayat yang pertama. Semua ini mengandungi rahsia yang perlu kita gali, dan saya serta sahabat-sahabat saya yang lain tidak sabar-sabar untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang rahsia di sebalik nama surah dalam daurah yang bakal kami anjurkan nanti. Bersama kami dalam program tersebut, insya-Allah kita cuba menghayati Al-Quranul Karim dan menggalinya sedalam-dalamnya.